Hai korang, aku Luqman. Sepatutnya Q&A ni Izri akan ada, tapi dia tak dapat datang sebab ada hal. Jadi, biar aku je lah yang jawab soalan korang. Soalan pertama. 1. Luqman introvert ke? Habis tu apa function Izri tulis macam ni? Kedua, Luqman pandai tak sebenarnya? Hari tu semua salah. Ni semua salah Azlan lah, sebab dia kerja sekolah aku banyak salah. Luqman, kau ada risk tak? Kau rasa kau lagi handsome dari aku ke? Aku tak tahu sebab semua makhluk ciptaan Allah di dunia ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Soalan ketiga, Luqman Star Boys? Tak ada lah. Aku mana ada popular dekat sekolah. Apakah ada something? Mana ada aku something? Soalan keempat, Luqman umur berapa? Sama umur dengan Izri. Dari mana datang idea untuk mencipta watak Luqman? So, idea untuk mencipta watak Luqman ni kerana kebanyakan kreator Izri Animation semua ni happy-happy, semuanya fun-fun. Jadi, macam tak seimbang. Jadi, aku buatlah karakter Luqman ni yang introvert, pemalas, malas nak cakap, malas nak layan. Jadi, bagi seimbang lah. Okey, tu je. Mesej daripada Izri. Soalan kelima, Luqman budak Pong ke? Pong tu apa Soalan keenam, Luqman pernah sekolah tak? Habis tu ni apa? Bukan sekolah? Luqman ada awet tak? Tak ada lah. Malas aku nak bercinta. Soalan ketujuh, mana mata sebelah? Yang soalan ni aku tak tahu nak jawab apa. Soalan ke-8, Luqman benci makanan apa? Makanan yang basi. Haiwan apa yang awak berani sentuh? Haiwan yang tak ada taring dan tak ada najis mughalazah. Besar nak jadi apa? Besar nak jadi diri sendiri. Soalan ke-9, Luqman pendiam tak? Habis tu kau ada ke nampak aku banyak cakap dekat video sebelum ni? Luqman buat apa je kat rumah? Kemas rumah, solat, makan. Soalan ke-10, Luqman ada awet tak? Dah jawab. Kedua, asal sombong? Tak takut dosa ke? Bukan sombong, cuma malas nak layan. Awak suka warna biru? Dah nak suka, nak buat macam mana? Luqman ketot ke tinggi? Ke kurus macam batang kayu? Ke gemuk? Korang nilailah sendiri. Luqman kentut berbau tak? Soalan apalah ni? Skip. Asal marah. Relax lah. Dah jawab. Luqman suka cerita apa? Cerita yang tak ada adegan sus. Siapa best friend Luqman? Aku mana ada best friend? Hai Luqman. Suka subjek apa? Subjek yang tak ada cikgu garang. Soalan ke-11. Luqman pernah keluar negara? Tak pernah. Luqman pernah makan tak? Mestilah pernah. Kalau tak makan, macam mana nak hidup? Kenapa awak macam budak berdiam? Dah jawab. Soalan ke-12. Mana dapat idea nak guna karakter Luqman ni? Dah jawab. Apa personality Luqman pun dah jawab. Dia ada kaitan ke dengan Izri? Kaitannya dia buat watak aku lah. Soalan last. Ada crush tak? Dah jawab. Kenapa salah buku tulis? Ni semua sebab Azlan. Seronok tak berdiri atas bubung? Ya, seronok sangat. Okay guys, itu sahaja Q&A hari ni. Aku minta maaf kalau ada soalan korang yang tak masuk. Sebab aku ni malas nak jawab semua soalan. Okay, itu saja. Semoga kita berjumpa di video lain. Bye-bye.